Dengar-dengarkan ku bercerita, renungkanlah bersama-sama. Suka duka iktibar kita, putri gunung ledang, cantik jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam perkenalan kepada juri-juri yang bijak bestari, penjaga masa yang patuh pada waktunya, tuan-puan dan rakan-rakan sekalian. Bertemu lagi kita di pentas bercerita ini. Jauh di mata, dekat di hati. Dengarlah cerita rakyat daripada saya yang boleh memberi pengajaran kepada kita semua. Kisah ini berlaku pada suatu masa yang telah lama berlalu. Hikayat peminangan Putri Gunung Ledang. Pada suatu kala, di atas puncak Gunung Ledang tinggal seorang tuan putri yang sangat jelita. Dikenali sebagai Putri Gunung Ledang. Namun Putri Gunung Ledang bukanlah seorangan tinggal di atas gunung itu. Kemasyhuran Putri Gunung Ledang yang terkenal sangat jelita itu sampai kepada pengetahuan Sultan Mahmud Shah yang sedang memerintah di negeri Melaka. Timbullah hasrat di dalam hati baginda untuk menjadikan Putri Gunung Ledang sebagai pemaisurinya. Sultan Mahmud lalu memaklumkan hasratnya itu kepada sekalian pembesarnya. Terkejutlah para pembesar baginda apabila mendengar kata-kata itu. Bukanlah mudah untuk mencari Putri Gunung Ledang kerana tidak semua orang yang bertua dapat bertemu dengannya, fikir Datuk Bendahara di dalam hatinya. Namun apalah daya bagi Datuk Bendahara. Beliau tahu Sultan Mahmud sangat bengis dan pantang dihalang segala kehendak hatinya. Jika ada sesiapa yang ingkar, mautlah padanya. Tiba hari ditetapkan, berangkatlah rombongan utusan Sultan Mahmud menuju ke Gunung Ledang. Jauhnya bukan kepalang, perjalanannya pula bukan mudah untuk ditempuhi. Meredah rimba belantara, menyeberang sungai, mendaki bukit dan menuruni lurah. Namun segala pahit getih itu terpaksa mereka tempuhi. Akhirnya mereka tiba di sebuah kampung yang berhampiran dengan Gunung Ledang itu. Tercenganglah penduduk kampung apabila mengetahui bahawa rombongan itu adalah utusan daripada Sultan Melaka yang datang untuk meminang Putri Gunung Ledang. Namun tiada seorang pun dari kalangan orang kampung itu yang bersanggupan untuk menolong mereka. Putri Gunung Ledang itu mungkin seorang keturunian. Sebab itulah tempat kediamannya tiada diketahui oleh sesiapa pun, kata penduduk kampung. Mahu tidak mahu, terpaksalah rombongan itu meneruskan usaha untuk cuba mencari sendiri Putri Gunung Ledang itu. Pergilah orang kaya Tun Mamat bersama-sama dengan yang lain lagi untuk mencari Putri Gunung Ledang itu. Biarlah hamba dan Datuk Sang Setia menunggu di kaki gunung ini sahaja, kata Laksamana Hang Tua. Tun Mamat patuh pada arahan Laksamana Hang Tua. Beliau dengan beberapa orang pemuda yang lain meneruskan usaha menaiki Gunung Ledang. Tiba di pelbagai kesukaran ditempuhi mereka di sepanjang pendakian itu. Tiba-tiba berpuluh-puluh orang gadis yang cantik
datang mengelilinginya. Tuan hamba ini datang dari mana? Salah seorang gadis itu menegur Tun Mamat. Hamba ini orang Melaka, datang ke sini untuk bertemu dengan Puteri Gunung Ledang. Tiba-tiba, seorang nenek kebayan keluar dari tempat kediaman yang ganjil itu. Dia lalu bertanyakan hajat Tun Mamat. Tun Mamat segera menceritakan tujuan kedatangannya itu. Pakcik akan tanyakan kepada Puteri Gunung Ledang sama ada dia bersetuju ataupun tidak untuk menjadi pemaisuri Sultan Melaka. Ujar nenek kebayan. Dia segera berjalan masuk ke dalam tempat kediaman itu semula. Tidak lama selepas itu, nenek kebayan itu muncul semula. Dia segera memberitahu Tun Mamat bahawa Puteri Gunung Ledang bersetuju untuk menjadi pemaisuri Sultan Melaka. Sekiranya Sultan Melaka dapat memenuhi segala syarat peminangan yang dikehendaki. Apakah syarat-syarat peminangan itu? Tun Mamat ingin tahu. Syarat-syaratnya ialah Sultan Melaka hendaklah membina sebuah jambatan emas dan sebuah jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang ini. 7 tempayan berisi emas dan 7 tempayan berisi perak. 7 tempayan berisi air pinang muda dan 7 tempayan air mata. Serta 7 dulang hati nyamuk dan 7 dulang hati kuman. Serta semangkuk darah putra Sultan Melaka dan semangkuk darah Sultan Melaka. Terpegulah Tun Mamat setelah mendengar segala syarat peminangan itu. Sejenak tiadalah beliau berkata apa-apa. Berdasarkan syarat peminangan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu, Tun Mamat dapat menduga bahawa Puteri Gunung Ledang tiada berkenan untuk menjadi pemaisuri Sultan Melaka. Namun, untuk terus menolak peminangan itu mungkin rasa tidak tergamak. Itulah sebabnya Puteri Gunung Ledang sengaja menetapkan syarat sedemikian agar Sultan Mahmud tidak berkecil hati. Tanpa berlengah lagi, Tun Mamat segera turun ke kaki Gunung Ledang. Laksamana Hang Tuah dan Datuk Sang Setia masih menunggu di situ. Tun Mamat segera menceritakan kisah yang dialaminya itu kepada Laksamana Hang Tuah. Orang kaya dapat bertemu sendiri dengan Puteri Gunung Ledang itu? Tidak, hamba hanya berpeluang untuk bertemu dengan nenek kebayan sahaja. Nenek kebayan itulah sebenarnya Puteri Gunung Ledang. Dia sengaja menyamar menjadi seorang pentua. Ujar Laksamana Hang Tuah. Terpegunlah Tun Mamat setelah mendengar kata-kata Laksamana Hang Tuah. Beliau sama sekali tidak menduga bahawa beliau rupa-rupanya telah bertemu sendiri dengan Puteri Gunung Ledang itu. Kalaulah hamba tahu nenek kebayan itulah sebenarnya Puteri Gunung Ledang, nescaya hamba akan tangkap dan bawa pulang ke Melaka. Kata Tun Mamat dengan rasa kesal. Mereka segera berangkat pulang ke Melaka. Tiba di Istana Melaka, mereka segera menghadap kepada Sultan Mahmud. Tun Mamat segera menyembahkan kepada Sultan Mahmud akan segala syarat peminangan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu. Terpegunlah Tun Mamat setelah mendengar segala syarat peminangan itu. Malah sekalian pembesar turut terkejut mendengar kata-kata Tun Mamat itu. Lamalah Sultan Mahmud berdiam diri, termenung panjang kerana tidak menyangka akan demikian rupa-rupanya syarat peminangan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu. Akhirnya, Sultan Mahmud bertitah pada sekalian pembesarnya.
Jikalau beta mahu, nescaya segala syarat peminangan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu akan dapat beta penuhi. Akan tetapi syarat semangkuk darah putera Sultan Melaka tiadalah sanggup beta penuhi. Tiadalah sanggup beta mengambil darah daripada putera beta sendiri semata-mata untuk berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang itu. Kawan-kawan nak tahu tak salah sebuah pantun yang pernah diungkapkan oleh Puteri Gunung Ledang dan dayang-dayangnya menjadi sebutan orang di sepanjang zaman sehinggalah sekarang. Dang nila memangku puan, lemang sisir ikan pedada. Adakah gila bagimu tuan, burung terbang dipipiskan lada? Kawan-kawan, jangan kita berhajat terlalu tinggi sehingga mengabaikan tanggungjawab yang sebenar. Buatlah keputusan yang bijak agar kita tidak memakan diri sendiri. Sekian, terima kasih.